kita nak masak nasi ayam penyet sambal hijau. Mudah kita. Mula-mula sediakan bahan: halia, serai, bawang, jintan manis, lepas tu ayam dan serbuk kunyit. Mula-mula kita ketuk-ketuk serai dulu, ketuk dia. Potong halia kecil sikit, lepas tu kita ketuk lagi. Bawang putihnya pun kita ketuk. Ayam pula kita kelar-kelar macam ni. Nanti senang lah nak masak. Dah siap, panaskan air, masukkan bahan kita tumbuk tadi, masukkan jintan manis, serbuk kunyit, kita gaul-gaul dia. Lepas tu kita bubuh garam untuk selera. Lepas tu kita masukkan ayam. Kita rebus dia, masak sampai elok macam ni. Bila dah elok empuk, kita angkat. Air rebusan ayam tadi dah sejuk, jangan buang. Dah sejuk, kita masukkan tepung gandum, kita gaul dia. Salut pula dengan ayam kita dah rebus tadi. Lepas elok salut, kita goreng sampai crispy. Next, sediakan bawang merah, bawang putih, minyak, cili padi hijau, garam. Lepas tu sos tiram dengan limau nipis. Okey, jom kita buat sambal hijau. Mula-mula potonglah bawang besar-besar macam ni pun tak apa. Potong, bagi senang. Lepas tu panaskanlah minyak, gorenglah bawang kita potong tadi. Masuk bawang putih dengan cili padi hijau sekali. Goreng-goreng dia sampai laju macam ni. Udahnya laju kita angkat. Terus masukkan blender, kulit satu. Masukkan blender, kita blend sampai halus. Dah siap, panaskan minyak. Kita masaklah balik sambal kita tadi. Bawang pula limau masam-masam, memang sedap ni. Buah pula sos tiram, memang syahdu makan. Kita rasakan ikut selera masing-masing. Orang Perak kata ni very good. Sambal hijau kita dah siap. Kita boleh makan. So, menu kita pada hari ini, ayam penyet sambal hijau dah siap. Selamat mencuba. Rich talents.